Okay, hari ni kita review lagi dekat hotel ni. Nama hotel ni adalah The Grand Court Hotel dekat Teluk Intan, Perak. So, mari kita tengok bilik kita kat sini. So, dekat situ ada satu iron board, boleh guna iron board dengan iron. Dan ini bilik kita. So, bilik ini ada dua single bed. And then luas lah, kind of luas ni. Lepas tu yang basic semua tu ada macam aircon. Aircon dia kuat, boleh control kat sini. Aircon, TV, lampu dia lampu kuning, bukan lampu putih. Lepas tu lampu ada dua, boleh control kat tengah ni. Sini boleh control. So, tak payah bangun semua. So, both boleh control kat sini. Lepas tu, dia bagi kettle juga. Kettle dengan dua cawan. And then dia bagi dua botol air. And kopi lah, dua kopi. So, dia ada meja tapi kerusi satu je. Di satu kerusi je. Lepas tu, boleh tengok view kat sini. Blackout curtain. Oh, dia ada blackout curtain ni. Tengok. Boleh tutup. Lepas tu tengok tandas pula. Pillow. Oh, pillow dia bagi. Pillow ada satu je. Satu katil ada satu pillow. And then blanket semua ada lah. Lepas tu tandas. So, tandas dia bagi towel, dua towel. Tisu extra ada satu. Lepas tu tandas. And then ni tempat mandi. So, shower bath, shampoo semua ada bagi kat sini. Sabun. Ni toothbrush. Lepas tu ada hair dryer kat sini. Okey, sinki dia ada air sejuk dengan air panas. So, ke kiri air panas, ke kanan air sejuk. So, sama dengan shower. Ni dia ada level, hot and cold. Ke kiri panas, ke kanan sejuk. Okey. So, wifi dia ada wifi. Lepas tu password kat sini lah, nanti boleh tengok. Mana ada? Tapi connect tak ada internet. So, kita guna hotspot sendiri je. And then hanger kat sini. Apa benda ni? Oh, ada extra bantal kat sini. Kita buka semua lah. So, kalau nak extra bantal, ada satu kat sini. Dalam ni ada satu. Okey, itu saja. Nak bagi berapa markah? Sebabkan dia tipu tak ada petik ais dan dia tipu 7. 7. Wi-Fi tak ada. 7.5. Okey, bye.